Nak tanya daripada beza dengan ADX TG 400 untuk daily ride 150 ke 200 kilo. Oh, jauh kat tu. Alright, simple je. Motor ni CC lebih kurang 368 dengan 400. Saya pun tak pernah bawa ADX TG, tapi ada kawan saya memang saya dah tengok dah dia pakai dan kita orang dah ride sekali sebelum ni. Untuk daily ride dua-dua ni tak ada masalah. Daily ride 150 kilo, 200 kilo, 200 kilo for untuk speed. Kalau anda nak speed main highway, mungkin boleh menang dekat ADX TG sebab dia laju. Dia boleh pergi laju lagi daripada ni. Ini zone test boleh pergi 155. Kalau berat saya ni 155 lah. Tapi kalau anda nak laju-laju, baik anda beli superbike kan, ataupun beli motor yang CC lagi besar. Macam saya, skuter ni more on comfort. Dua-dua okey. ADX TG okey, zone test pun okey. Ni daripada enjin. Tapi daripada segi aksesori, saya baru ni terkejut bila saya tengok ADX TG yang pertama, dia punya panel meter dia memang very basic lah. Anda boleh tengok macam, saya tak silap saya, macam ADV 750 je dia punya panel meter. Zone test ni memang cantik lah dengan pelbagai features dia punya warna-warni. So anda kalau sambil-sambil tengah ride tu tak adalah mengantuk sangat kan. Yang kedua daripada segi tank minyak, ADX TG tak silap saya 14 liter ke 13 liter sahaja. Tapi untuk zone test ni 16 liter ke 17 liter. Saya to be exact lah 16 to 17 liter. So kalau anda nak tengok dia punya fuel consumption, boleh tengok video saya yang sebelum ni. Saya pernah try pergi ke Kedah dan sebagainya untuk kita test fuel consumption. Okay, kemudian daripada segi aksesori, yang ini memang very turn down lah bila saya tengok ADX TG. Ni pengguna ADX TG janganlah kecam saya pula kan. Tapi saya perasan member saya baru ni, dia nak charge telefon, dia gunakan charge USB port yang di atas dia punya macam tank tu lah, dekat depan ni lah, dekat depan kita punya motor ni ada satu terbuka atas, dan kalau kata kita cucuk USB tu, kalau hujan memang confirm kita kena cabut lah ataupun memang basah lah. Tapi untuk zone test kita ada penutup. Kita ada penutup daripada penutup untuk cover dia punya air. Dan untuk ADX TG dia hanya ada satu sahaja. Saya tak tahulah kot dia tak perasan yang lain, tapi yang saya tengok dia kata dia ada satu sahaja, dan untuk zone test kita ada 3. So kalau you kata you ada device, you boleh charge sama ada dekat depan ini, dekat dalam seat boleh, dalam ini pun boleh, ada compartment. Ada 3 compartment USB. Itu very, orang kata apa, yang paling saya turn down lah. Dan kemudian untuk compartment, zone test saya rasa boleh menang sebab dia punya bawah seat ni memang sangat luas. ADX TG dia punya buka seat pun daripada depan memang agak kecil sedikit. Tapi tak, kalau macam saya memang suka bawa barang banyak, memang efek lah. Tapi kalau anda bawa barang sikit, should be no problem lah. Tambah je box belakang dah settle lah. Cuma kalau lepas tu kalau kata anda masuk town, ADX TG ni dia ada advantage sikit lah sebab dia lebih ramping. Zone test dia lebih nampak lebar. Tapi saya bawa dekat Kuala Lumpur, kalau takkan nak mencilok dekat jam, no problem. Zone test no problem, ADX TG pun lagi no problem lah. Dan kemudian last sekali daripada segi maintenance. Untuk maintenance, dua-dua ni agak berat. Lebih kurang je, semua 200 lebih ke atas. Sebabnya dia dua-dua pakai minyak fully. Kemudian ADX TG saya rasa mungkin lebih sikit lah sebab dia ada rantai kan. So untuk zone test ni dia mostly kalau every service 250 tak lari. 200 ke 200 setengah ataupun menghala ke 300. So maintenance wise dua-dua motor lebih kurang. So anda tengoklah mana yang lebih sesuai untuk daily ride. Ni just pendapat saya, right? So selamat memilih, jangan salah pilih, alright? Beli dulu, menyesal kemudian.